Parah budak-budak Instagram. Nak kata dekat Sabah tu berlambak. Instagram tu public weh. Tak kisahlah negeri mana sekalipun, Instagram ni boleh mati terkejut. Tengok. Tahu tak siapa mati terkejut? Hisap datang ni. Sebab dalam gam, ada satu bahan kimia yang cukup senang diserap masuk dalam darah dan dia paling suka berkumpul dekat bahagian yang paling berlemak dalam badan. Organ mana paling berlemak dalam badan? Bukan perut, tapi otak manusia. Otak korang tu adalah organ yang paling berlemak dalam badan. Kenapa dalam gam ni menyebabkan hampa ketagih, berkhayal, euforia dan boleh menyebabkan mati terkejut? Bahan tu adalah toluene ataupun kita pun sebagai metilbenzin. Sebenarnya banyak lagi bahan dalam gam tu. Contoh macam hexane, heptane, cyclohexane. Tapi bahan ni adalah paling utama dan paling banyak studi yang boleh merosakkan otak. Seperti mana dibuktikan artikel belakang ni. Nak tahu macam mana gam tu menyebabkan hang ketagih, setiap sedutan hang tu rasa seronok, khayal. Berdasarkan kajian belakang ni, toluene itu dapat menghasilkan dopamin. Kat otak manusia, ada spesifik bahagian kat otak kita panggil ventral tegmental area. Bahagian itulah dopamin banyak gila dihasilkan. Otak blue, kaki porno, dopamin lah punca hang seronok. Sikit makan. Makan. Lagi makan juga, hormon dopamin juga lah punca. Toluene yang ada dalam gam yang menyebabkan dopamin berlambak gila dalam badan, yang ketagih tu. Toluene ni korang sedut, dia masuk dalam paru-paru dalam a few second saja. Terus toluene tu masuk dalam darah, darah tu pergi ke otak, terus penetrate ke dalam otak dan akan mempengaruhi sel-sel otak berhubung. Dan dia akan slow down fungsi otak. Sebab toluene juga akan mempengaruhi GABA, kita panggil gamma aminobutyric acid. GABA ni kat otak ni bagus sebab dia memberikan ketenangan. Problem dia toluene ni, dia terlalu banyakkan GABA dalam otak sampai hang, aku tanya hang, pasal apa hang Instagram, hang rasa ayah tak boleh nak fikir atau putih ke atas. Sebab GABA ni lah. Apa ni GABA ni buat? Sistem saraf dekat badan shutdown. Bila sistem saraf tak betul, mulalah jalan pun tak betul. Huyung hayang, fungsi otak jadi blur, tak boleh nak fikir. Dan korang ingat toluene ni dia serang otak saja? No. Dia serang jantung sekali. At some point, dia kacau elektrik pada jantung kita sampai menyebabkan jantung berdegup terlalu laju. Kita panggil ventricular tachycardia ataupun ventricular fibrillation. Ventricular fibrillation ni boleh menyebabkan hang mampu macam tu je. Sudden cardiac death. Satu lagi, sifat gam ni meruam. Pergi dekat mata, mata berayak, mata merah, lepas tu masuk hidung, lepas tu rasa macam iritasi pada saluran pernafasan. Tu yang asyik batuk tu. Sebab bahan kimia tu akan irritate otot-otot tisu pada saluran pernafasan. Sifat gam ni menakutkan ke? Of course weh, kalau kita tengok data daripada agensi anti dadah kebangsaan lah. Walaupun hidugam ni tak se-famous macam fentanyl, kentamin ataupun amfetamin, dadah-dadah sintetik, tetapi dia punya trend increasing amongst teenager. Risau lagi apa? Orang muda, pelabih bangsa weh. Kalau golongan ni jahanam, apa nak bimbing negara kita nanti? Kita sebagai orang Islam ni, Instagram yang merosakkan mental, menyebabkan apa gila, obviously memang haram. Ustaz Zahidul sudah explain dah. Sebab isyak sebab makan benda-benda yang memabuk, akhirnya rosak akal. Maka setiap hari dia tinggal solat, berdosa. Sabar. Kalau korang ada mak ayah yang sakit lutut, solat berdiri tak boleh. Extend lutut, doktor kata articular cartilage makin radang. Tisu lembut pada sendi makin bengkak. Tu turun tangga bunyi kruk-krap, sakit, tak selesa. Kalau apa cari satu suplemen yang betul-betul strong study untuk masalah lutut, bunyi hitam natural adalah jawapan dia. Bunyi hitam dah makin banyak study sebenarnya. Dan pernah di-compare dengan ubatan sakit. Turmeric ada sifat painkiller yang natural. Dan feedback so far alhamdulillah sangat merangsangkan. Tengok. Memang berkesan, sakit lutut, sendi dah tak ada. Beli kat mak saya, kaki bengkak. Kaki dah kurang bengkak. Ada kajian saintifik, ada lab test. Feedback banyak gila weh. Untuk lutut, untuk otot, untuk saraf. Ikhtiar, hadiah untuk mak ayah. Yang ni bentuk kapsul tau. Telan untuk ikhtiar, sakit lutut.